Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La mudilla lahu. Wa man yashrah sadrihi wa yassir li amrihi wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan yang daripada kitab 50 kaedah dalam Al-Quran. Cumanya saya buat nota ni pertama sekali untuk ringkas. Asalnya daripada kitab juga, cuma untuk supaya lebih ringkas. Jadi kita sambung pada pagi ini kaedah yang ke-18. Kaedah yang ke-18 biasanya nota itu ada. Kita tengok situ. Kaedah yang ke-18, kaedah sini yang terlupa dan tertajuk situ. Sebenarnya tajuk dia itu daripada ayat Quran itu. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan rancangan yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan orang yang menjalankannya sendiri. Maksudnya apa yang kita tuai, apa yang kita buat, itulah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Itu maksud ayat. Kalau kita buat baik, kita akan tuai yang baik. Kalau kita buat kejahatan, kita akan tuai kejahatan. Dan kejahatan itu akan menimpa kita sendiri. Itu yang dimaksudkan. Bahkan ini disebut oleh sarjana Islam. Ini antara salah satu kaedah kehidupan. Ini adalah salah satu kaedah kehidupan. Kaedah ini merupakan salah satu prinsip keadilan sejagat yang ditekankan dalam Al-Quran. Dalam konteks hidup bermasyarakat, kaedah ini berperan sebagai sebuah hukum sosial yang mengatur keseimbangan hubungan sesama manusia. Yang mana kalau dalam istilah asal disebut ini termasuk sunnatullah. Sunnatullah maksudnya sistem yang Allah buat. Bila seseorang melakukan kejahatan, dia juga akan ditimpa kejahatan. Boleh jadi dia berjaya dalam rencana dia merencanakan satu program untuk merosakkan seseorang, untuk menjatuhkan reputasi seseorang, untuk merosakkan perniagaan seseorang. Boleh jadi Allah beri kejayaan pada dia berjaya. Tetapi dia kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala akan lipat ataupun akan kenakan kejahatan itu kepada diri dia sendiri. Hal ini termasuk dalam sunnah sistem Allah. Kadang-kadang tak kena dia kena misteri, kena ada. Walaupun kaya tapi hidup merana, sengsara, boleh jadi berlaku semua. Jadi kena berhati-hati. Bila kata perkara ini sebagai satu sistem, maknanya kalau kita buat juga, maka kita akan tanggung akibatnya. Itu maksudnya. Baik sekali, sebelum kita bincang secara khusus, kita nak faham dulu apa maksud sebenarnya. Memahami asal kaedah. Jadi untuk memahami asal usul lahirnya kaedah ini dalam Al-Quran, sebaiknya kita memahami dua ayat dari surah berikut, yakni surah Fatir ayat 42 dan ayat 43. 35 itu urutan tertib surah yang ke-30. Ayat yang menjadi topik perbincangan kita dua, 42 dan 43. Kita nak faham asal usul kaedah yang ulama tertib daripada Quran ini. Kita kena teliti dua ayat ini. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Itu ayat 42. Ayat 43. Istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi wa la yahiqul makru as-sayyi illa bi ahli. Itulah dia diambil kaedah. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Maksudnya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sebenar-benar sumpah. Ini golongan kufar, golongan musyrikin zaman Nabi, pokok kafir Quraisy. Mereka bersumpah, ini termasuk Yahudi lah, khususnya di Madinah. Di Madinah siapa ni? Pokok Yahudi, pokok munafik, semuanya. Mereka bersumpah sebab kerana guna istilah ini tidak boleh berfungsi nikmat nubuah dengan bangsa lain.
Ini satu langkah teruklah. Ini termasuk dalam perangai buruk kalangan Yahudi. Sambil bersikap sombong takabur di muka bumi dan berusaha merancangkan rancangan jahat terhadap Rasul, sedang rancangan yang jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankan. Dengan keadaan yang demikian, maka tidak ada yang mereka tunggu selain daripada berlakunya kebinasaan yang menimpa mereka, sebagaimana yang telah menimpa orang-orang kafir yang telah lalu. Kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapat sebarang perubahan bagi sunnah Allah, yang undang-undang peraturan Allah, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sebarang penukaran bagi perjalanan sunnah Allah. Baik, cuba kita tengok ayat 42. Ini secara ringkas saja. Ayat 42 menceritakan tentang kaum musyrikin Mekah. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari hal lain, termasuklah Yahudi. Dan secara umum golongan penentang kebenaran yang sebelumnya diutuskan Nabi Muhammad SAW, mereka sering kata, Yahudi Mekah Yahudi juga. Tapi Yahudi inilah sebab dia nyangkanya Nabi itu daripada kalangan ikut dia. Baik, mereka sering berkata sebelum Nabi mari, mereka kata semua sama, kalaulah ada Nabi datang kepada kami, kamilah yang akan menjadi umat yang paling taat dan paling mengikut petunjuk berbanding umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani. Kami yang kita kata, dia buat musyrikin Mekah. Nah, dia buat Yahudi pun gitu juga. Tapi bila Nabi mari, padahal dalam kitab dia sebut dia benar, Nabi Akhir Zaman sebut benar anak dia yang alifunahu kama yang alifunahu da'ahu. Tiba-tiba mari, dia jadi penentang fitnah Nabi. Sebab kalau kita kata kafir boleh tak ada maklumat. Maklumat itu hanya ada pada Yahudi dan Nasrani. Sebab kitab mereka. Tapi bila Nabi mari, bawa dalil, bawa mukjizat, bawa bukti daripada wahyu Quran, akhir sekali mereka berpura-pura. Jadi munafik, jadi munafik, Yahudi kekal sebagai Yahudi. Namun apabila Nabi SAW benar-benar membawa kebenaran, mereka ingkar janji. Mereka bukan sahaja tidak beriman, malah semakin menjauhkan diri daripada kebenaran. Kebencian meningkat, bukannya syukur yang timbul, tetapi rasa benci dan sombong yang semakin membuat-buat. Pak ni kena tulis dari situ ya. Dia dalam isu kesesatan manusia yang dua. Ada orang sesat kerana tak ada petunjuk, tak ada maklumat. Dan hak paling buruknya, orang yang sesat dalam keadaan ada maklumat, tahu kebenaran, cuma dia tak ikut. Sesat kerana tak ikut. Ada orang sesat kerana jahil, tapi ada manusia sesat kerana tak mahu ikut kebenaran. Kebenaran itu sudah ada. Misalnya Yahudi dan Nasrani dia ada kitab, tetapi dia tak ikut. Jadi hak itu lebih teruk sebenarnya, mengikut pandangan kita kata dari segi perspektif Quran dan juga hadis. Orang yang tahu kebenaran tiba-tiba tak mahu ikut kebenaran, itu sebenarnya dianggap lebih teruk daripada orang yang tak ikut kebenaran kerana kejahilan. Kita kata dalam hidup dia tak ikut sebab dia jahil, dia tak tahu. Ni masalahnya tahu, tapi tak mahu ikut. Kenapa? Kerana dendam, kerana dengki kesunat. Sebab dia kau Yahudi, dia orang Arab, Muhammad dia orang Arab. Itu tu. Itu ayat 42. Ayat 43. Ayat 43, kalau kita baca, cuba kita ayat 42, hanya menunjuk sikap buruk mereka. Tak diterima. Kalau Nabi mari kita tahu yang mulia tak, kita akan jadi orang yang mulia. Bila Nabi mari, tak apa. Maka benci pada Nabi. Ayat 43 ini sebenarnya kesan daripada sikap yang ada pada ayat 42. Jadi ayat 43 menjelaskan punca mengapa mereka menolak kebenaran dan apa akibat tolak kebenaran. Dari ayat 43 Allah sebut kenapa mereka tak diterima Nabi Muhammad. Sedangkan sebelum itu kata kalau Nabi Muhammad kita orang ya as-sabiqun al-awwalun dia yang akan mula-mula mengikut Nabi. Tiba-tiba tidak. Dan ayat ini Allah sebut kenapa mereka tak mahu terima. Dan apa akibat tak terima itu? Punca penolakan. Mereka didorong oleh rasa sombong di muka bumi dan keinginan untuk merancang tipu daya yang jahat makrusai terhadap dakwah. Ini sebenarnya kalau kita tengok dari hal ini lah, kita anak tidak masuk sini. Dia kata kalau Yahudi, dalam konteks Yahudi, kerana orang kita panggil asabiyah jahiliyah, fanatik bangsa itu sebenarnya. Kalau disebut pada orang Arab musyrikin
apa? Dia bagi masalah, dia bagi amrun ri'asah, isu kepimpinan. Sebab pemimpin kurangnya Abu Jahal, Abu Sufyan pada waktu dan beberapa tokoh-tokoh lain, tak kira dia jadi pengikut Nabi. Dari segi senioriti, Nabi itu muda, dia ada pengikut lama, mana dia menguasai Mekah itu, mengaut kekayaan dengan jaga Masjid Haram, memanipulasi masyarakat sehingga menjadi kaya. Sampai mereka keturunan mereka menjadi ada jawab dari asal kepimpinan yang tua, tiba-tiba dah ikut Muhammad. Ikut dia apa makna ikut? Ikut ni makna kita jadi pengikut. Mana yang jadi ketua tidak kita lagi, jadi Muhammad. Orang yang kesanjung tidak kita, tapi Muhammad. Bagi orang yang gila puasa, dia tak diterima. Abu Jahal mengakui benar, tapi dia tak diterima adalah salah. Tapi kalau Yahudi, fanatik bangsa. Apa ni, musyrik Quraisy, dia tak boleh fanatik bangsa. Bukan Nabi Muhammad, dia pokoknya juga. Nabi Muhammad, dia rumpun yang sama, kelompok yang sama, kabilah yang sama, anak-anak kita belakang. Kita kenal dia turunan dia. Dia membesar pun depan mata kita. Kita beri nama Al-Amin kepada dia. Apa kau itu dia hendak menghantui juga mereka sebenarnya. Tapi tak ada apa-apa pun. Kuasa. Yang dimahin kuasa ni. Orang kena penyakit gila kuasa tu tak boleh tu. Kalau orang gila, piu. Itu kan. Kaedah pembalasan. Jadi Allah tidak biasa saja orang begini. Sebab mereka dia mempengaruhi masyarakat. Di sinilah Allah menegaskan satu prinsip besar. Rancangan yang jahat tidak akan menimpa melainkan orang yang menjalankannya sendiri. Segala usaha mereka untuk menjatuhkan Islam akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Baik, kita tengok dua zaman, zaman Makkiyah dan zaman Madaniyah. Zaman Makkiyah, ada orang kafir tak terima dengan Nabi, tapi dia tidak melakukan apa-apa perancangan jahat kepada Nabi. Biasanya dia tak ucap patut. Orang ini harga kafir yang tidak jaga sebagai hati, tak termasuk dalam kaedah yang kita bincang. Kalau kaedah yang kita bincang, orang kafir sama ada yang berada di Mekah, yang berada di Madinah ke zaman Nabi, dia bukan sekadar tak terima, bukan sekadar nak kekal di atas ajaran lama, ajaran nenek moyang, tetapi dia buat rencana untuk sekat dakwah Nabi, untuk sekat dakwah Tauhid, sebab sama mereka merencanakan pembunuhan. Nak bunuh kan? Tak termasuk. Jadi orang ini bukan berlaku di muka saja, berlaku juga di Madinah. Waktu kalau kita baca dalam sejarah pokok kaya-kaya di negara Yahudi, dia menjadi support, dia support, dia bagi sumbangan dana untuk sesiapa yang boleh menjatuhkan Muhammad, membunuh Muhammad, merosakkan keamanan di Madinah. Jadi yang mendanai aktiviti ini adalah pokok Yahudi. Itu kalau di Madinah. Apa sebab dia ni golongan kaya yang menguasai ekonomi pada waktu itu. Jadi segala usaha mereka untuk menjatuhkan Islam akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Duk molek-molek boleh berniaga di Madinah, kaya-kaya dapat hasil masuk daripada operasi berniaga di Madinah. Akhir sekali pada tahun ke-6 Nabi halal. Akhrijul Yahud min Jaziratul Arab. Nabi halal semua. Zaman Sayyidina Umar teruskan lagi operasi. Mana-mana Yahudi yang jahat, Nabi tekankan sunnah Nabi halal daripada Madinah. Sampai senumah pada akhir sekali tinggal harta benda diambil, dirampas oleh kerajaan dan diberi kepada masyarakat asnaf di Khaybar misalnya. Itu kau sedia tu. Mahal tu suku. Bagi pertanian dirampas. Itu dikira sebagai harta fight. Sunnatullah yang tetap. Dan ayat ini juga sebutkan, kita buat ya. Cuba tengok semula ayat 43. Cuba tengok surat 1 ayat 43. Kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapati perubahan bagi sunnatullah, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati penukaran bagi perjalanan sunnah. Dari kaedah yang kita nak bincang, kaedah yang ke-18, siapa kiamat? Allah tak tahu. Tak tahu. Siapa dia buat jahat, kejahatan akan menimpa di sini. Akhirnya dalam bentuk yang berbagai. Itulah hukuman. Siapa yang akan itu? Tuhan yang maha berkuasa, bukan kerajaan, bukan orang kaya, Tuhan yang maha berkuasa. Jadi yang dimaksudkan sunnah Allah yang tetap, sebenarnya Allah mencabar mereka. Apakah sebenarnya mereka sedang menanti nasib yang sama seperti kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah?
Sini anda tidak sebutlah. Kalau dalam kita asal ada milik hadirin-hadirat ada sebut contoh cerita Nabi Musa, Fir'aun. Kita tengok bagaimana Fir'aun, cerita Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Saleh, kita kata Nabi Lut, bagaimana Allah musnahkan mereka. Jadi perancangan jahat mereka itu berbalik pada mereka. Tengok Fir'aun tenggelam dalam laut. Itu disebut dalam kitab. Anda tidak sebutlah di sini. Kalau tunggu waktu, apakah dia nak tunggu dia dimusnahkan seperti Al-Umamul Ba'idah? Kalau dalam istilah ulama dia panggil Al-Umamul Ba'idah. Umamul Ba'idah ni mana umat-umat yang telah pupus, yang mana mereka durhaka kepada Allah. Allah musnahkan, tak ada keturunan yang keluar. Manusia kalau dia nak buat penghapusan etnik dia tak berjaya. Mesti terlepas juga. Bangsa tu mesti akan hidup juga. Walaupun pasal hari pun ikut mana-mana benua akan hidup. Kalau kita tengok sejarah Cina kan, bila naik satu dinasti, kalau ada raja dia nak hapus habis keturunan, dia bunuh, dia alubah cari lagi. Tapi tak juga. Tapi Allah, bila Allah nak hapuskan satu bangsa kerana derhaka kepada Allah, Allah buat kun pada Allah kata gitu. Tu ibu habis mati semua, mati semua, balik bumi sehingga tak ada keturunan. Tak ingat Allah kata tak ingat. Kerana tu Allah putus sunnatullah tu. Sunnatullah tu. Jadi tu kita kata dalam skala besar. Pasti ada kelompok maksudnya. Ada syarat tu. Ini kita kata kejahatan individu kepada individu yang sama. Kan ada juga. Dengki dalam perniagaan misalnya. Dia ingat kita sebab dia dengki, dia buatlah sesuatu perancangan supaya jatuh perniagaan. Individu berkenaan atau kelompok berkenaan, dia ingat dia akan naik. Dah. Sunnatullah, selain pada hari ini, akhirnya kita akan mikir, salah satu sunnatullah juga bahawa seseorang yang berjaya di atas kejayaan orang lain, seseorang yang menempa kejayaan kerana kejayaan orang lain, itu kejayaan yang hakiki, kekal, dapat berkat kepada Allah. Kita naknya naik bersama, maju bersama, dapat barakah. Hal ini tidak. Kita bincang seseorang dia nak menonjol dan keadaan mencapai ke orang lain, dia cemurlah dalam keadaan memusnahkan karakter orang lain. Dia akan kena hukuman. Paling tidak ini. Anda baca dalam beberapa buku berkenaan dengan tafsir, berkenaan ayat. Cuma banyak. Ini sunnah. Kadang-kadang orang setengah-setengah orang kami anak pada ayah yang jahat. Sama ada ayah dia pemimpin. Dia tak hidup di negeri dia. Bila ayah dia jatuh, dia kena pergi tempat lain. Bahkan orang kawasan toksik pun dia kehangat. Orang jadi benci. Walaupun anak dia tak salah. Kadang-kadang dia terpaksa bina kehidupan baru di tempat lain. Orang tak kenal. Sunnah tu. Padahal dia tak terlibat orang kata dia. Hanya ada tak kan. Paling ni anak buat dia pengalaman masa sekolah itu. Ada lah. Macam-macam. Tapi kadang-kadang sama-sama itu tak berhenti juga. Dan ayah dia masuk penjara, pergi penjara. Anak dia mana? Tapi dia belajar, muda-muda, tahun dulu tak berhenti. Kadang-kadang buat mengaji juga. Kena jadi payah, buat mengaji. Rasa kan? Benda-benda begitu. Dosa-dosa. Dalam agama kita ni. Hak saya tersebutnya bahawa kesan. Kadang-kadang Allah musnahkan seseorang yang sebab kejahatan dia itu musnah rezeki. Bukan harta dia, tak hilang harta. Reputasi kalau bahasa agama dia panggil muru'ah. Maru'ah. Orang benci pada dia. Orang ingat sama bila-bila. Baik. Sifat hukum Allah. Ayat 43 ni Allah tutup ayat ini dengan satu penegasan daripada Allah sendiri bahawa ketetapan Allah, sunnah Allah ini ketetapan Allah, ataupun dalam kurungan hukum alam dan hukum pembalasan Allah adalah tiada perubahan. Allah kata hak ni, Allah tak berubah. Siapa dia buat jahat, dia akan timpa kejahatan. Tak ada tukar menjadi hukum. Hal ini tetap. Seperti mana ulama kata hukum tetap, buat baik dari waktu tetap sampai kiamat. Tak ada hukum. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ulama kata itu ketetapkan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah guna kalimah wa qadara. Wa qadara ni Allah telah buat keputusan mutlak bahawa setiap orang atas nama fardu ain dia kena buat baik pada ibadah dia. Tak dia kata tak apalah kau kata dia jaga bahaya dia tak calon tak apa. Kalau lagu tu dia panggil fardu kifayah. Tak ni fardu ain. Hak ni sudah tak qada. Qada itu tetapkan mutlak. Allah tahu. Subhanallah. Allah tak ubah. Itu maksud hujung ayat 43. Tiada perbedaan. Azab itu tidak akan dipindah kepada orang lain yang tidak berdosa. Tetap pelaku dia.
Mana seseorang yang melakukan kejahatan, kerosakan, sama ada dalam skala kecil atau skala besar, dan dia tak bertaubat, Allah tidak akan pindah hukum ini, kaedah ini pada orang. Dia yang akan pindah. Akan pindah hukum mana? Ada semua bangsa yang jahat. Contoh kita kata Yahudi, Israel, bagaimana mana kita ini? Ada seorang pesara, dia pesara politik Facebook, mana dia mengaji di Island, sebuah negara Yahudi. Dia kata walaupun Yahudi itu semua baik, jahat, Zionis semua. Tetapi adalah orang taklid Yahudi, bukan Zionis, Yahudi. Orang kecil. Sehingga pokok dia kadang-kadang dia terpaksa tukar identiti. Pakai dia rambut pada botol. Sekali Yahudi dia ada rambut cara dia banyak pada lulu situ. Dia cek kopi, dia kepik-kepik. Dia tukar. Kalau nak pergi melancur, dia kena tukar habis identiti tadi. Okey, pergi melancur bukan baik-baik kah? Ada klik mesin. Lalu nak jamik aja. Dia kata di mana? Dua betul. Dia kan dekat. Bersani gila. Teman, jauh kau ben betul. Itu kopi orang itu. Akal tu pakai sikit apa? Ada. Orang lalu soal lain. Tidak tak ini gila. Depan. Tu naya kita boleh masuk. Dia kata mana ni? Bukan nasi ni seluar habis berlebih. Dia kaki tu, di mana nak buat? Ibarat dia kaki tu kelipah kelihia. Boleh. Dia kata tak sekali. Dia kata, dia tak suka. Dia tak suka pasport ada. Cukup lagi. Dia beli orang dia beli. Luar ada tu lagi. Ibarat dia mereka. Mungkin mereka tidak ada spring lagi tu. Dia kata, pakai senang. Dia membawa dia. Dia kata, beli apa tu benar dua itu apa? Masalah lagi, orang kelip lah percaya. Dia malah bukan begini. Dan sebab kau tidur. Ikut dia. Jadi kalau anda baca bagaimana kehidupan masyarakat Yahudi sekarang, memang disebut dia takut. Pasport dia bukan boleh di semua negara. Israel, ni siapa ni? Patut mari bukan dia nak disulan, tapi nak mari secara bebas, secara tadi. Kadang-kadang di tempat tu dia diancam pun, macam orang kecil walaupun sama kafir. Sebab kafir yang ada, kafir yang baik. Ahli sunnah tu nanti kita bincang. Baik, kesimpulan ringkas. Dua ayat ini merupakan amaran keras bahawa sesiapa yang bersikap sombong dan menggunakan kelicikan untuk menentang kebenaran, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Allah menjamin bahawa sistem keadilannya tidak akan berubah buat selama-lamanya. Orang ini yakin. Kita kata tu Yahudi tu 30 tahun. Israel sepanjang sembusan Allah pun dia rasa besar di setiap hari di doa, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat di doa dulu. Sehingga ada bendera orang ludah, dia tak berani nak sebar bendera di luar negara itu, kecuali pak dia kuatlah. Sehingga kalau kita tengok dari suku kita ada dia menang orang ludah macam-macam. Lagi sekali dia senang sakit. Dia tidak boleh bebas dari dia kan. Baik, sekarang kita nak tengok kaedah ni dari segi analisa. Tipu daya jahat memakan diri. Kita buat kesimpulan itu. Tipu daya jahatnya akan memakan diri sendiri. Ini sunnatullah. Baik, ayat wala yahikul makrus sayyibu illa bi ahli. Dia membawa maksud bahawa segala bentuk rencana jahat, penipuan atau khianat yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan orang lain, pada akhirnya akan mengepung atau kembali kepada pelakunya sendiri. Tapi sekali orang tahu, ni yang guna istilah ini yang ulama. Kita nak ayat ni Allah ayat sebenarnya jangan buat jahat tu ya sebenarnya. Kadang-kadang orang buat jahat tak ada siapa boleh hukum. Dia ni pemimpin tertinggi negara, dia lah buat jahat. Siapa dia nak hukum dia polis, dia kawal. Boleh jadi pelaku. Kalau kita tengok setengah-setengah negara ni, orang tak sependapat dengan dia ya. Kawan-kawan tak ada dengan kita, tak tahu hikmah. Dibunuh dalam senyap-senyap ni. Allah sebut perkara itu sebenarnya Allah sendiri yang berkata. Dan ni Allah kata sistem, bukan main-main sistem. Apa nama sistem Allah? Panah lakuannya Allah Maha bijaksana nak menentukan perkara. Kadang-kadang kita tengok seorang mimpi bila dia jatuh terlebih pada putih kurang. Orang ludah kubur dia orang ludah. Ada baca sejarah orang jahat. Orang lalu kubur dia ni kubur jahat. Orang ludah tak kubur. Sehingga penyakit
buat syair pula, nak menjelaskan masyarakat. Itulah kerana kejahatan. Itu sunnatullah. Orang kecil. Kecuali dia bertaubat. Baik, dari segi bahasa, sekali kita tengok dari segi bahasa, apa makna wala yahibu? Sebab kalimah Quran ini mesti dia hebat. Dari segi bahasa, perkataan yang Allah guna, yahid, bermaksud mengepung, meliputi, atau menimpa secara betul. Ini bermakna, pelaku kejahatan mungkin merasa mereka benar buat sementara waktu. Namun secara psikologi, sosial, atau takdir, kesan buruk itu sudah mengepung mereka dari awal yang tidak disangka. Sebab itu Allah guna yang yahid ini, maknanya orang yang melakukan rencana jahat atau melakukan ihaq, dia dikepung oleh kejahatan, cuma tak nakal. Bila-bila masa dia mana aku belajar orang tahu, belajar mikir, Google zaman internet kalau dalam sebulan buat, mana orang kena ikat, kena kakak, kena masuk mahkamah, kena penjara sama ada ustaz, da'i, itu da'i ini, apa kita tengok sekarang, kita jual agama, kena hampir agama, hampir kena, aku babi pun kena. No, yang di zaman ni, babi pun sama pula ni pun. Sebab isu dia tak sesat. Hak nak babi tu lain. Hak babi juga nak babi tu dia bicara depan dia babi. Tak sesat. Jadi kita tengok kadang-kadang kita tengok semua orang dia kejahatan dia buat lama. Sekali timbul. Bila timbul dia ada kejut. Ada sesuatu yang sebut nama dia pun masuk penjara dah. 15 tahun. Dia kuliah kat mana kita tidak. Kalau tidak, kita tengok dari itu terlibat dalam fikir kita nak sebut pada dekat. Ustaz mati muslim, motivasi, motivator, ada anak, ada isteri. Lepas isteri dia dah tunggu ke 15 tahun. Okey lah itu dia punya maruah keluarga, anak pergi sekolah ke mana. Orang kenal, gaya dia, mak. Artinya, tu lihat tu sebenarnya Allah tu bikin sunat lahir lah Quran. Setelah tu dia mati, dia orang bicara. Kerana kejahatan. Sebab itulah Nabi kata, alaikum bisilki. Mu mesti jujur dalam semua kata. Fa inna silqa yahdi ila khair. Kerana benar, jujur, dia tak bawa pada kejahatan. Dia hanya masuk lorong kebaikan. Lepas tu Nabi kata, al-khair yahdi ila jannah. Kebaikan itu ujung jatuh dia adalah syurga. Dia tak ada bawa. Naknya benar sekali. Ini maksud. Tetapi sebaliknya Nabi kata, alaikan. Apa ni? Bil fujur, bil fajr. Iyyakum bil fajr. Berhati-hati daripada melakukan jenayah. Alaikum bil fujur. Fa innal fujur yahdi ila al-kadhib. Kerana jenayah buat salah, tidak jujur, dia bawa pada dusta. Orang duduk pelawak sebenarnya kerana nak tutup kaib. Kemudian Nabi kata, apa yang al-kadhib yahdi ila an-nar. Maknanya apa ni dusta dia akan bawa seseorang ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ingat. Tu sunnatullah tu. Jadi cuba tengok cara. Ini kita nak bawa dalam Quran, kita tahu dah. Tidak sahabat Nabi 3 dia. Ka'ab bin Malik, surah kepada nama dia lagi 3 dia ni. Tak pergi takut. Dah Ka'ab bin Malik, surah lepas tu nama dia lagi 3 dia ni. Terbuk dia kena 15 hari itu dalam Quran. Dah 15 hari. Umayyah dah. Sama lagi dah. 15 hari. Nak tulis halal bahawa Islam tak jawab. Nabi pun tak jawab. Masuk hari ke-15 Nabi suruh pisah dengan isteri. Kira dia tu, kira cik benar. Kita kata terbuk tu kena. Sedangkan pokok munafik memberi alasan bohong tu bebas kita. Dah. Bila tu ayat Quran tu kan. Nabi berseri-seri muka Nabi. Bila tu ayat kalau mengisahkan nama dia. Akhir sekali dia bila tu banyak kan tu ayat Quran membersihkan nama dia. Dalam Quran tu sebut Allah mengampunkan dosa dia. Lepas tu sahabat Nabi sampai takbir semua tengok dia apa. Tu ayat Quran membersihkan dosa. Tu dosa pribadi bukan jenayah. Tapi pokok munafik tadi walaupun apa bebas. Allah kata Allah akan hukum dia dengan sekerah-kerah hukum di hari akhirat. Bahawa dusta nampak dapat kebaikan dengan sebab dusta tu nampaknya dapat kebaikan di dunia. Dia murah. Hilal bin murah. Tiga. Hilal, Ka'ab, surah. Apa tu? Apa ni? Hilal. 3.
Sehingga Ka'ab bin Malik kata, anda baca lah, sebab dia 3 surat ke hadis itu. Saya effort, kita buat atas 3 surat. Dalam kitab ni, Riyadhus Shalihin, dia kata, selepas pada tu dia kata, dah bila tu ayat Quran ni, maka dia pun sedekah tanah dia di Khaybar. Nabi teragak-agak sebab tanah di Khaybar paling berharga. Dia kata ada lagi 2 pin dia, 23 pin dia mesti pindah. Jadi dengan sebab dia derma, wakaf kerana mengenai kesalahan dia kata dia ingat semua dosa. Sehingga dia tak pernah dusta bila. Dan dia kata dia ni rasa bagi ke dia baru dilahirkan sebab tu ayat tu. Banyak kalau baca ayat tu ayat ini ada pada 3 ni. Kata apa ni Murarah tu lah, batu hilal. Awak ingat semua. Batu tu sebab sidq benar. Tetapi orang munafik kekal nama munafik situ. Tu saja batu kita walaupun kita mungkin kehilangan sesuatu kan cakap nak tak apa. Allah tu yang lebih lagi syurga. Pak Nabi kata innal ghaib yahdi ila jannah. Innal kadhib yahdi ila nar. Baik, seterusnya. Jadi maknanya kalimah yahid yang digunakan makna mengepul, meliputi dan menipu. Jadi makna orang yang melakukan kejahatan dan tak bertaubat, mereka sentiasa dikepul oleh keburukan dari arah yang mereka tak sangka-sangka. Dalam masyarakat, orang yang membina reputasi atau kejayaan atas penipuan, bukan atas kejujuran, akan kehilangan kepercayaan daripada masyarakat. Apabila kepercayaan hilang, maka runtuhlah kedudukan sosial mereka. Hakikatnya manusia bila orang tak percaya dia, orang benci dia, orang tak rasa hebat langsung dia, tak ada nilai sedikit. Walaupun dia hidup, orang tengok dia tinggal dalam benda tu. Banyak tak ada harga manusia. So harga manusia ni situ duduk pada maru. Bila hilang hak tu, ada maru, tak ada kelebihan manusia. Baik, sekarang kita nak tengok contoh ayat-ayat lain. Lepas ni kita akan bincang lagi hal tu. Kita nak tengok contoh ayat lain. Hak serupa dengan ayat sebagai satu kaedah. Jadi Al-Quran mengulangi prinsip apa yang ditanam, itulah yang dituai. Dalam berbagai konteks. Jadi ayat Quran dalam sebut kaedah ini, ayat Quran mari dalam berbagai konteks untuk memperkukuhkan kaedah. Misal, yang pertama, kezaliman kembali pada diri sendiri. Dalam surah Yunus, Allah menyatakan dengan jelas bahawa kesan kezaliman akan dirasai oleh pelakunya sendiri. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayati thumma ilayna marji'ukum falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian bila saja Allah selamatkan mereka dengan serta-merta merebahkan, menyebarkan perbuatan derhaka di muka bumi dengan tidak ada sebarang alasannya. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu adalah bala bencana yang akan menimpa diri kamu sendiri. Mu tak kena ingat tu, aku yang buat segala-galanya, aku yang cipta pada kamu. Kejahatanmu, bala kejahatan, kerosakan akan tinggal pada diri kamu sendiri. Ini hendak termasuklah orang merosakkan alam. Terbaru, balok secara tidak berjauh, tidak mengikut sistem, rosak ekosistem alam. Sebenarnya dia juga akan bila-bila masuk. Wala yahya. Mana dia kaget, soal dia kaget dikepung oleh kejahatan. Itu sunnah. Bila-bila masuk. Hanya dulu masa belajar ni kita ada bincang beberapa kawan dengan guru kita. Ada ke tidak berlaku dalam kehidupan manusia ni, bila keluarga dia, datuk dia, ayah dia buat jahat, kesan jahat kepada anak dia, ada ke? Secara asal ni kalau dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain buat, orang lain tak tanggung. Dosa tu lah kesan buruk ni atas dunia ada. Lama ulama kata ada. Dia tubuh kita mana pun dia kata dia cenderung untuk terima, walaupun nas secara kita tak ada sebut. Tapi pengalaman hidup manusia ni pengalaman dia tengok. Kadang-kadang tu buat salah, tu bertaubat, kesal pada cucu dia boleh lihat. Ni langkah pernyataan sebagai perhatian. Mana sebab tu lah ulama sebut. Dan Nabi ada sebut, ada tak ingat. Mana kalau kita nak keturunan kita baik, kena bermula dengan kita. Tapi isyarat dalam Quran ada. Ibn Khaldun ada urang. Itulah.
Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suasana satu-satu bangsa kecuali dia sendiri kena ubah. Apa Ibnu Khaldun faham ayat? Dia kata salah satu maksud ayat ini, kalau kita nak perubahan baik kepada generasi kita, akhir-akhir kepada masyarakat, kita dulu kena baik. Maknanya kebaikan kita ada kesan pada generasi kita. Sebab tu ulama kata mungkin keburukan baik. Kadang-kadang ibu bapa buat kesalahan, dia tak tahu hak paling harusnya tipu tanah orang sebab tanah dia warisi. Masa dia hidup dia tipu tanah orang. Mana keping lah tanah. Ada satu kisah apa, anak-anak dia kata tu penipu. Tanah orang saja ada salah bukti. Dia bulu, dia zaman bukan dia bulu dia ikat. Salah bukti tanah benar. Gerak tu lah maksudnya. Gerak tu dia bulu satu salah bukti. Dia guna kita tahu sama dia. Mau anak kita. Kalau kamu lupa je. Jadi apa dia tahu? Kalau tanah ni air apa? Dia tak bisa. Kalau dia berkata adik dia, jadi tak ada dia. Adik-adik tak tahu. Air tipu tanah dia. Apa yang maksud dia tahu? Jadi kalau tanah tidak bersih dia berikan kepada dia. Kalau bersih-bersih dia beli dia ambil dia. So boleh dosa betul. Dosa betul. Ada banyak kita masa kita belajar buku kita kata sebab tanah ni. Ad-dararul la yusalu qadim. Benda tak molek dia tak jadi molek dengan sebab apa? Dia tetap molek. Jadi keberkatan kita, anak kita, cucu kita, kalau dia jual tanah itu, dia ambil manfaat juga daripada duit. Ada kesan. Kalau betul ada kesan, punya kan? Sebab itulah dia ada penyelesaian dalam agama. Sebab itulah kemungkinan keluarga kita ada apa leluhur kita kemungkinan ada buat salah. InsyaAllah kita boleh melepaskan diri dengan cara tazkiyatul nafs. Kita bersihkan harta. Bersihkan harta maksudnya kita beri sumber. InsyaAllah Tuhan akan bersih. Ada cara itu dipanggil tazkiyatul nafs. Hak tazkiyatul nafs ni hak kita sendiri. Bersih jiwa kita. Tapi harta kata kita tidak tahu. Oh, sepanjang saya. Kita tengok saku. Mana tahu dulu. Harta ni dulu. Toknya kita tipukan hari. Mana tahu. Jadi kalau betul lah setengah-setengah ulama anggap ada juga kesaburan pada keluarga buat berkah. Jadi insyaAllah dengan sebab kita banyak menderma, kita boleh bersihkan harta. Maknanya kita kesalahan kita tidak kita boleh pada untuk kita. Kita tak kenal langsung. Tuhan tidak qadha. Kita harap gitu. Kalau ada lah. Sebab hari ni ulama kata dia tak akan hilang. Walaupun 1000 tahun untuk kita akan dapat rasa. Sebab tanah ini selagi tidak dikembalikan kepada generasi yang sebenar, pemilik asal, dia akan beri dosa sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Tidak ada. Itu mana minat sebab kena doa. Kena sedekah. Sebab kita nak bersihkan harta. Harap-harap kita. Sebab kita tak tahu. Tapi jumhur ulama kata kita tak tahu. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu, okeylah generasi kita dulu sama kita tahu, betul lah kita warisi harta dia. Mungkin dari segi farah itu. Tapi kita tak tahu harta itu apa. Sebab jumhur ulama kata tak kena kita. Tuhan kata tak kena itu dosa. Dia kesian buruk, bukan dari itu dosa, dari segi hidup. Dia kata, apa yang belum sangat turun itu? Punya dia makan harta tak betul. Oh, sebulan lah, tak ada. Waktu kata orang, ada yang benar dan itu. Tak tengok benar ke situ. Oh, kata lain tu ayat pula patut aja orang pokok double ribu. Oh, masalah ya kita nanti ada boleh keturunan ada masalah tu. Jadi benar kita mau tu boleh jadi lah. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Jadi kalau kita tengok ayat surah Yunus, di mana Allah sebut bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Bila kamu berharga itu sebenarnya bala pada kamu. Baik, yang kedua, pengkhianat terjanji. Orang janji tiba-tiba langgar janji. Coba tengok ayat ini. Sesiapa yang melanggar perjanjian atau khianat dalam urusan bisnes ke, politik ke, ataupun urusan pribadi ke, dia khianat. Janji gini, setuju tak tiba-tiba buat lagi langgar janji, cabut janji, penipu dalam perjanjian. Semua kesan buruk itu mungkin zahir agak tak nampak, tapi kesan buruk tak kembali pada dia dalam keadaan pelbagai. Kadang-kadang dia tak sangka berlaku begini kerana kesalahan dia. Pernah dengar nama Sufyan bin Uyainah? Tak dengar soal tokoh besar di peringkat awal Islam antara ahli hadis kenal Pak Rawi. Dia kalau dia tengok kuda dia liar, dia istighfar ambil asma takut ada dewasa. Tengok kuda dia
Apa kuda dia? Takut Tuhan hukum dia. Jadi kuda tak dengar apa. Setiap benda-benda yang buruk, yang berlaku di sekeliling dia ingat kepada Allah. Ada ni saya buat tak benar. Ambil wuduk, semaya, minta doa. Gitu saja. Siapa dia tu? Salah kita. Ilmu kita warisi daripada dia. Siapa ada kami terbaca sejarah dia, hidup dia, mewakaf hidup dia untuk buat kajian. Ingat sesuatu nama problem. Mana paling mutu kita maku habis minyak tu. Kena ingat tu. Ada tak benar ni. Lepas aku tu maku. Kena ingat. Kita tak perlu muda. Baik, cuba tengok ayat ni. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Apa maksud? Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan tak setia kepada innal ladzina yubayyi'unaka, makna Nabi. Sesungguhnya orang-orang yubayyi'unak yang melakukan bai'ah itu boleh tak setia kepada engkau. Innama yubayyi'una Allah, sebenarnya mereka telah membai'ah Allah. Jadi orang yang memberi bai'ah maknanya pengakuan setia kepada engkau wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh. Mereka sebenarnya memberikan bai'ah tak setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan tak setia itu untuk membalas. Maknanya kita ni sentiasa diawasi oleh Allah. Kita didapat penjagaan Allah. Maknanya kalau kita buat baik, kita nekat, kita nak semaya atas kita. Kita nak buat segala yang Allah suruh. Kita nak tinggal segala yang Allah nekat kita begitu. Dan kita komited dengan janji kita. Orang ni kalau dia buat sungguh, dia nekat itu, dia akan dapat hifzullah. Hifzullah ni kita kata dapat muraqabatullah. Muraqabatullah ni hendak setiap hadir dalam minat Allah setiap melihat kita. Kalau manggil aku tu kan, jadi baik orang. Kalau tanya dia tak manggil tu, dia kata CCTV, dia tak ingat. Tapi orang yang buat baik, taat, ada tak kena yubayyi'unaka, kalau kita nak terima dalam konteks umum. Mana orang yang nak jaga sunnah Nabi lah. Itu maksud dia ni. Kalau kita baca dalam itu, maknanya itu maksud dia. Dalam konteks umum. Sebab hadis ni betul dah berlaku, ni berkait, Quran ni berlaku, ni berkait dengan zaman masa dia turun. Tetapi untuk kita ambil pengajaran sampai kiamat, kena tengok umum tu. Jangan tengok khusus. Kalau khusus, tak ada satu ayat kita orang Melayu. Walaupun ada orang kata, orang Melayu nyasar kepada Nabi. Ada orang Melayu kata, anak nampak orang muka dia. Dia ada isteri Nabi Ibrahim tu, dia bilang, dia, bagus dia, cari-cari, pasal-pasal. Mana ayat? Orang apa, nak macam-macam. Kita nak jaya benar, cuma tak boleh nak jaya. Nak jaya, sebab kita suka orang Melayu ni, malam ni Tuhan Nabi Ibrahim, tak suka. Orang Semenanjung, patut Semenanjung pun patut Timur. Orang Timur ni, dia pun kat ni. Nak, tapi tak boleh nak terima, tu apa? Sebab fitrah kita Muslim. Kau tak boleh sebagai pengaruh. Dia pun tak boleh kata benar, sebab itulah mengangkat. Pengaruh ni, dia tidak statik, dia hidup. Sahabat, Nabi Nuh mahu isi. Belajar kapal ni, orang itu macam ni. Tapi boleh juga dari kita mengatur kita tengok, dia segar. Jadi hiburan tu. Ni kalau masuk dia pada betul mega laut. Raja laut mega. Anak sendiri. Juara dekat tinggi. Saya dapat ciparkan. Pak Nadir kita dalam mikir dia gini nak pakai kaedah tak pakai. Kalau nak laut dia ulang tu kaedah tak pakai. Kalau kita laut sikit tu so kui berat. Dia awak kecil. Mau kecil. Saya nak kata profesor universiti semua kecil. Siapa tak katakan? Dia boleh cerita sejarah sebelum Nabi ni. Tu dia. Mari kita nak ada baca. Mana lagi dia? Kalau apa yang kita tengok. Ada. Mai ada kita tak ada dulu. Dia sebab itulah dia ada bagian dalam tersebut ada nama keyakinan. Orang belajar wahyu Quran hadis. Dia tidak akan jatuh sama tahap. Dia tak akan jatuh sama tahap. Kita boleh cek.
Kalau belajar dengan cara betul, tak tinggal sahabat dalam pengajian agama, dia tak kaya tu sahabat. Hantu tu mah kumpul tu, tahu rumah tu. Banyak lagi guna lain tu. Kita kalau terang, ada. Kalau terang pun putri Turki tu kisi tu. Membangun orang kita tu nanti kawasan kuat kita punya kita sendiri. Rupanya kuat kita tak ada Islaman. Baru-baru ada jelas di sini. Baru-baru ada. Nauzubillah minta pelindungan kepada Allah. Orang yang sampai bila-bila, orang yang sampai bila-bila. Sebab bila kita confident, kita sebut apa-apa, hijau-hijau dah. Terus. Sampai ada sahabat anak besar mesti. Dia kata, pokok tak panggil. Dia kata, panggil dia kita semua. Nak bincang secara tertutup. Mana dalil? Mana bukti? Mana hasil kajian? Data dia mana? Itu main adu. Dia kalau main adu, dia kajian ada. Baik, cuba kita tengok. Kemudian, Allah kata, dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, mana dia janji, dia buat sungguh seperti dia janji, maka Allah akan beri kepada dia ajran azimah. Ajran azimah ni terjemah dia mana ganjaran yang besar. Tapi kalau kita lihat tafsir mana syurga, kalau dia kekal gitu sampai mati, dia boleh jaga komited dengan janji yang benar, dia akan dapat syurga. Yang ketiga, ini ayat ketiga, prinsip keadilan mutlak. Ayat di bawah ini adalah kaedah umum bagi setiap perbuatan manusia. Jadi ini contoh-contoh ayat Quran yang mana maksudnya lebih sama dengan kaedah yang kita bincang. Surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhir liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah وَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْهُ تَكْبِيرًا. Dan jika kamu berbuat kebaikan, ana utus ini media sebab dia bila ahsan. In ahsantum, jika kamu berbuat baik dengan seikhlas, dengan ikhlas, kena tambah ihsan. Sebab ihsan, sebab kalimah ihsan bukan buat baik biasa-biasa saja. Ahsantum li anfusikum, sebenarnya kamu telah buat baik pada diri kamu sendiri. Mana setiap kebaikan yang kamu buat dengan ikhlas, sebenarnya dalam sistem yang Allah tetapkan di muka bumi ini, sebenarnya kamu akan dapat kebaikan untuk diri kamu sendiri. Sebenarnya, nampak kita bertolong, sebenarnya kita sedang tolong diri. Sebenarnya, wa in asatum falah, dan bila kamu buat kejahatan pada sesiapa sahaja, lah sebenarnya dia sedang buat kejahatan pada diri dia sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Oleh itu, apabila sampai masa janji, yakni Allah membalas perbuatan kejahatan kamu, kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memurangkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki masjid, yakni Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Ayat ini nama ayat Allah tersebut disebutkan. Sebab di sini kalau kita tengok, ulama sebut ni prinsip mabadiul adl al-mutlaq, prinsip keadilan yang sejati, yang asal. Kemudian dia sistem. Bila seorang itu buat jahat pada orang, akan kena hukuman. Dalam bentuk macam mana? Hukuman. Paling tidak atas dia ada dalam kubur. Akhirnya, kena ingat. Jadi kita sebagai Islam ni, jangan buat jahat daripada orang. Walaupun kita rasa kita tak penolong, kita rasa kita berjaya, kita rasa bangga. Sebab dia setengah manusia yang sombong ni, kalau dia buat kejahatan, dia tak tahu dia kaya. Sebab dia berbangga dengan kejahatan. Dia kata tengok, kalau dia sebab FPR kan betul dia nak tulis. Datuk tu hebat, tapi kalau tipu dia kena dia. Kalau lepas dia masa kecil, hebat benar dia lepas ekonomi. Tapi kalau percaya tipu dia, dia nak dia cerita. Tu terlihat memang dia yang pun dekat dia lebih kuat dia kan. Kalau orang cerita, orang kata dia nak dia cepatkan masuk neraka dia. Kita kata kita tak perlu neraka dia. Kalau tubuh kita jadi tuan dulu neraka, ini beri apa kepada dia. Anas tu minta maaf lah, kita bukan kata kita sayang kita lagi berhisap. Anak kata dia, ada semaya betul. Ambil putus, kita sudah ambil putus. Tapi bismillah, biar aku hati insyaAllah.
Dia kata mana? Dia nak mahu, macam apa ni, puasa orang pukul. Dia nak mahu. Dia kata, kalau itu kalau saya kita mau saya lama. Dia kata kalau belum ni, dia nak mahu. Kalau lepas dia tak mahu, lepas dia tak bisa dekat kita. Sebab mengikut kajian doktor ni asal dia tu lebih bahaya daripada risau. Doktor Yusuf Kotori pernah tanya doktor ni anak artikel, anak artikel masuk dalam apa? Masuk dalam majalah. Doktor Yusuf Kotori kata 3 hari dia buat kerja. Tengok. Jangan sebut dia mau kan kalau boleh siapkan ayat Doktor Yusuf Kotori kalau mau gigi kursi lah. Gigi perintahan dia kumpul di sana lagi. Baru dia. Anu ayat kajian. Dia kata dia tanya doktor beberapa negara dia kontak dia pernah. Semua doktor kata rokok membahayakan kesihatan. Lepas tu dia mikir bahaya dia semua. Dia semua dengan analisa masuk amal. Lebih baik. Gini dia panggil salah satunya mudah. Paling mudah sekali kenal dia panggil penyakit saratan lebih radang paru-paru. Baik. Dan nanti sebut lagi ni doktor sebut. Bila seorang itu isap rokok, lebih buat lah. Bila dia buat keluar tu bahaya. Jadi kita tak isap rokok, tapi kita isap asam rokok dia. Sebab tu lagi. Kena jaga. Sebabnya pokok Habib di Indonesia ni selepas dia buat ibadat tu dia isap rokok secara berjemaah. Tamu gitu. Pokok Suria dia pakai isap berjemaah. Nampak pokok asap rumah bakar. Saya ada cerita. Saya ada dari mana ni. Oleh kerana cerita. Dan dia di keturunan Nabi terkait dengan Nabi Ibrahim. Ada sebab dia pun sebut gitu. Sebab dia kata dia bukan keturunan Nabi. Walaupun dia kata dia keturunan Nabi juga, cuma dia tahu ayat Allah. Nabi hadir kan. Baik. Seterusnya kan. Jadi kena ingat dalam kita ni. Tak kira lah dia. Jangan kita ingat kadang-kadang orang kita ni dia sempit dia. Buat jahat nanti kau jauh dengan isteri kita, dengan tu laki kita, dengan anak kita. Boleh jadi maulah dia tahu, tapi dia menyakiti hati suami dia. Dia menyakiti hati isteri dia. Dia sentiasa menyakiti anak dia. Tak pandai sekali gaji. Tercuruk tu, tapi kalau belah dia. Memang paling tak pandai. Kadang-kadang hati dia tak jaga hati. Dia jaga anak-anak dia anak-anak. Sebenarnya ada hadis dia tu riwayat Bukhari. Ada yang sebutlah sikit peringatan kepada kita. Sebab ini perkara harian. Ada seorang ayat pergi jumpa Nabi SAW. Dan riwayat ada Bukhari. Riwayat Bukhari dalam kita ada Bukhari. Sahih lagi. Dia bawa anak kata dia kata saya nak minta Rasulullah bersaksi kepada Allah bahawa saya telah buat baik pada anak lelaki saya. Anak ni saya buat baik pada dia. Saya jaga semua. Nak suruh Nabi jadi saksi dah bahawa dia telah berbuat ihsan pada Allah. Apa Nabi jawab? Nabi kata anakmu apa ya? Anak awak ni apa ya? Nabi jawab, dia kata ada lah. Nabi tanya dia, aku nak tanya, adakah kamu buat baik seperti ini juga kepada anakmu yang lain? Dia kata tidak, Allah itu biasa-biasanya. Oh ni dia saya kan? Oh ni dia buat baik lebih pada Allah. Nabi kata mana? Aku bersaksi bahawa kamu belum berbuat baik pada anak kamu. Apa Nabi kata? Sebab dia pilih kasih. Nah, itulah jadi kadang-kadang dia kita ni dia fikir dia tak dapat jahat apa ahli masjid dia tapi mana dengan keluarga dia, dengan suami dia, dengan isteri dia, dengan anak, dengan bapa, hati semua dia ada. Kalau kita berbincang sebenarnya dia mungkin berkait dengan orang kejahatan skala besar saja kita. Kejahatan ni dalam tu skala kecil dia dengan isteri dia. So, apabila lelaki dia mati dia benar ni. Lelaki ustaz, ini ustaz lah. Tapi hubungnya tak bagus. Suami bermasalah. Ngajar sendiri, kalau ngajar boleh takut. Bila suami dia mendengar dia kata Alhamdulillah. Pak Innalillah kan tak tahu dia kata itu. Jadi mungkin sebelum itu lah. Dia dah menikah lagi. Kata anak kita sokong aku dia lepas lagi. Kata Alhamdulillah. Innalillah ni mungkin dia kata itu. Bapa siapa lemak-lemak badannya, dua anak dia sayang lain kok. Rupanya laki dia tinggal pada mulut lezer dia. Mulut dia tak ada isyur. Jadi kecil lepas. Bini sakit hati. Mungkin dia jaga. Kadang-kadang masalah mulut ni isteri. Macam-macam lah. Jangan kita bawa dalam skala besar. Kaedah tak. Baik, sekarang kita tengok yang terakhir untuk kaedah implikasi kaedah dalam kehidupan masyarakat. Maknanya kaedah ni implikasi dalam masyarakat. Para ulama menjelaskan bahawa kaedah ini berfungsi sebagai sistem amalan dan penenang hati. Yang pertama,
Orang yang memahami keadaan ini, menghayati keadaan ini, kalau kita fikir tafsir ni sebenarnya. Sebab keadaan ini dipetik daripada wahyu Quran. Maknanya kita sebenarnya fikir tafsir maudhu'i, bertopik, fikir tajuk khusus. Itu sebenarnya perbincangan ini dalam konteks tafsir. Yang pertama sekali ayat ni dia boleh menjadi orang panggil pagar maya. Kita boleh kawalan kendiri. Orang yang faham ayat ni dan boleh memahami kaedah daripada ayat ni, dia akan berfikir 2 kali, bahkan 1000 kali sebelum menganiaya orang lain. Kerana dia sedar bahawa peluru yang dilepaskan akan melengkung kembali pada dirinya sendiri. Peluru tak akan mari, akan kena diri dia sendiri. Dasar pada Tuhan. Yang ini sedar kita ni buat hak pada orang. Sebab kejahatan tak ketiba ni. Siapa dia kata khaliqul makhluk? Tuhan yang buat mana? Tuhan yang cipta. Yang kedua, akan wujud keadilan dalam masyarakat, keadilan sosial. Dalam masyarakat, jika seseorang melakukan mudarat pada orang lain, dia sebenarnya sedang merosakkan ekosistem tempat dia tinggal. Contoh, hanya contoh, seorang peniaga yang menipu dalam perniagaan, menipu timbangan, menipu segi kualiti bagi itu akan menyebabkan sistem ekonomi rosak. Orang beli barang dengan nilai ini, tiba-tiba beli barang tidak sama dengan, tidak sepadan dengan nilai. Dia kata barang ini ori, padahal tidak ori. Dia kata sopo, yang kata modok pun habis juga. No, apa ni duit palsu, duit juga. Balik akal tu. Waktu tu insan yang modok. No, Jadi merasakan bila ekonomi merasa apa saya? Yang mana akhirnya menjejaskan perniagaan dia sendiri kerana kuasa diri pelanggan yang telah menyusun. Itulah. Cuma sini anak tersebutnya paling besar lagi ulama katanya dia panggil hilang barakat dalam masyarakat. Berkat pentingnya ni kepada sosial. Yang ketiga, ketenangan bagi masa. Kaedah ini memberi kekuatan pada masa kezaliman yang tidak mampu membalas dengan kejahatan yang suruh. Orang zalim kita tak boleh nak balas, kita dilemah. Sebenarnya dia menendai kita. Jadi masa zalim itu yakin bahawa mengikut ketetapan Allah, pelaku tersebut akan menerima balasan tanpa perlu mereka mengotorkan tangan sendiri. Allah yang berkata, suatu Tuhan, kita doa saja. Dakwah dulu. Ittaqu dakwatul mazlum. Ittaqu dakwatul mazlum. Takutlah kamu semua akan doa-doa orang yang dizalim. Apa nak tu ya? Baik, kesimpulan. Kaedah rancangan jahat tidak menimpa melainkan pelakunya adalah sebuah janji ketuhanan yang pasti berlaku. Walaupun di dunia kita melihat seolah-olah ada penjahat yang terlepas, namun sejarah dan realiti sosial membuktikan bahawa kejahatan tidak pernah membina keamanan yang lestari bagi pelaku. Kalau aman, rasa suka berjaya, dia rasa hebat, dia boleh tipu orang sementara ya. Sementara ya. Lepas tak ada. Baik, kaedah yang ke-19 kita baca lagi. Pertama kita sambung semua. Sekarang kita nak tengok pula dalam konteks kaedah dalam kisah ada kehidupan. Kisah juga dia mana kisah? Bunuh balik. Seseorang bunuh orang lain dengan cara tidak syar'i, bila sabit kisah dia hukum bunuh dia. Maknanya daripada seorang mati jadi 2 mati. Tetapi Allah kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 7. Dan dalam kisah yang dalam hukuman bunuh balas ada jaminan kelangsungan hidup bagi wahai orang yang berakal. Ayat ini adalah yang besar. Anak baca Quran ni. Tengok nota itu dan orang kata orang kata memang hebatlah. Cuba. Kaedah ini merupakan salah satu prinsip keadilan yang paling mendalam dalam Al-Quran. Walaupun secara zahirnya kisah melibatkan kematian atau kecederaan, Allah menyatakannya sebagai sumber hidup. Sebab kisah ni kalau kita pakai makna secara umum, maknanya boleh dengan arti hukum. Hukumnya ada hukum bunuh, ada hukum penjara, ada hukum dari rotan, misalnya orang tuduh orang zina, kan kena dapat dohor. Kira-kira cedera, kira walaupun tidak seperti mana hukum sebab undang-undang sivil ini, tak apa. Tapi sebenarnya itu ada kehidupan. Apa dia maksudnya? Mati, tetapi ada kehidupan. Baik, sekali kita nak memahami asal kaedah.
Untuk memahami asal usul lahirnya keadaan ini dalam Al-Quran, sebaliknya kita memahami ayat yang sudah berikut, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 178 dan juga 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka, hamba dengan sebab hamba, dan wanita dengan sebab wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu manfaat daripada saudara, hendaklah dia memanfaatkan, mengikuti dengan cara yang baik. Maksudnya kalau dari agama kita, seorang bunuh orang, kalau waris dia tu maaf dia tak perlu dibunuh balas, cuma dia kena bayar denda berapa ribu, 50,000 berapa ditentukan oleh pihak kerajaan lah. Yang mana kalau pembunuh tak dibayar, kerajaan akan berunding dengan keluarga dia. Sekali boleh paksa jualan, boleh paksa disebut mereka. Hak dia bunuh ni sesak kedai dia, tak ada berapa. Habis dia, jualan habis dia, kerajaan boleh paksa. Disebut hukum. Lepas ada falsafah di sebalik ini, ada hikmah. Kita tidak boleh sini. Baik, tak apa. Kita tengok lagi. Jadi kalau siapa yang mendapat suatu manfaat daripada saudara, hendaklah dia memanfaatkan, mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf, dia kena bayar dia lah pada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, selesai bayar dan dia sesat, tiba-tiba tak puas hati lagi, masih lagi melakukan kezaliman, tak kira mana-mana pihak, maka mereka akan dapat siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Ayat 179. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Semua ni Allah sistem dan disiplin ini supaya kamu boleh mencapai darjah takwa dengan ikut sistem. Walaupun pembunuhnya berlaku pun masih ada lagi jalan takwa di situ. Baik, sekarang kita nak tengok prinsip keadilan yang ditetapkan dalam ayat 178. Hanya pembunuh sahaja yang dihukum. Tidak boleh membunuh orang merdeka kerana kesalahan seorang hamba, dan tidak boleh membunuh lelaki kerana kesalahan seorang wanita. Di sisi undang-undang Allah, nyawa seseorang hamba ada setara dengan nyawa hamba yang lain, dan orang merdeka setara dengan orang merdeka yang lain. Tiada kabilah yang lebih mulia sehingga boleh menuntut nyawa tambahan. Selepasnya anak aku buat latar belakang hadis ini, dia ada kaitan dengan cara hidup zaman jahiliah. Kalau berlaku kematian, pergi 400 tahun, pergi 200 tahun. Pada kisah dia bunuh tak puas hati lagi, bunuh sorga, nak bunuh lagi pada sorga itu. Baik, cuba kita tengok sini. Ini kita nak lihat ayat secara umum. Ayat 179 dari surah Al-Baqarah merupakan penjelasan Tuhan tentang falsafah di sebalik pensyariatan hukum kisah. Jadi ayat 178 sebenarnya ayat dari huraian dia lah. Ini dari nota melanda hati dia buat jauh panjang ada dia urang. Kalau kita tengok kita tafsir, maknanya dia sebenarnya dalam hukum agama kita selepas tu Allah turun ke ayat yang hukum tentang umur munaslimah. Sebenarnya setiap siapa saja bunuh siapa saja tetap kena hukum. Tak kira status orang itu hamba ke tak kira. Asal kau kan. Sehingga kalau bunuh orang kafir, pendapat yang paling kuat dia kena hukum kisah. Kalau kafir itu kafir yang tidak harbi, kafir zimmi atau kafir mu'ahid, tak kira. Tidak adil. Tidak kata kalau tuan dia bunuh hamba, orang bunuh hamba kaya dia tak kena bunuh hamba. Tak ada dah. Kau tu susah dalam jahiliah. Nak ada hukum agama ni nyawa sama sahaja. Bahkan pendapat kuat kalau ada bunuh anak, kena kisah itu. Walaupun ada pendapat kata penjara seumur hidup. Tidaklah hukum mana buat tak hukum kena penjara seumur hidup. Semangat kita kan. Tapi mana kata tak kisah juga. Kisah. Anak tidak nak berkata ahli yang tidak lama tu. Kita tengok. Kira-kira kita tengok.
Sekarang kita nak tengok, mungkin kita tak sempat baca semua, kita nak tengok ayat ni turun ni kain apa sebenarnya. Latar belakang atau asbabun nuzul bagi surah Baqarah ayat 178 dan 179 sangat berkait rapat dengan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang sering melampaui batas dalam urusan menuntut bela. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab hidup dalam sistem kabilah berpuak-puak. Anak luar sejarah Arab dan lain-lain itu sungguh bersifat berpuak-puak. Kabilah-kabilah. Apabila berlaku pembunuhan antara dua kabilah, mereka tidak mengamalkan prinsip keadilan individu. Sebaliknya mereka mengikut prinsip kekuatan dan kemuliaan kabilah. Kalau kabilah yang kasta rendah, kabilah yang kasta rendah, kalau dia bunuh kabilah yang mulia, dia bunuh suaminya, kita akan bunuh 10 orang, ditangkap. Itu zaman jahiliyah. Sebab apa? Sebab kita mulia, dia tidak mulia. Dia bunuh suami, kita bunuh 10. Baru buat dewasa puas hati, kabilah yang mulia. Itu berlaku. Jika seorang wanita dibunuh, maka mereka menuntut seorang lelaki dibunuh. Padahal bila wanita dibunuh, bunuh itu sudah kan? Jadi misalnya wanita sama wanita, dia kata kita nak lelaki, wanita bunuh wanita. Sebab wanita yang kena bunuh, dia bangsa kabilah yang mulia. Dia minta tasih, kita tasih bunuh. Kita nak bunuh lelaki yang sehat, yang tak ada penyakit, yang tak ada penyakit jatuh. Kita nak kuat-kuat. Pak ni dalam sudah dia bunuh perempuan itu je. That's it. Sebab perempuan itu kasta, dia bunuh wanita kita di kasta tinggi. Itu penyakit jahiliyah. Mana sebenarnya? Mana ada kalanya mereka menuntut 10 nyawa bagi satu nyawa. Ada sebenarnya atas dasar kemuliaan, semata-mata untuk menunjukkan kehebatan kabilah mereka. Kalau tak serang, kita serang. Itu dia. Akibat daripada sikap melampau dalam menuntut bela ini, sering berlaku peperangan besar antara suku kaum, seperti perang Basus. Kita akan baca perang Basus sebab kita habis dari sini. Yang berlalu selama puluhan tahun, dari setengah riwayat 40 tahun. Tak selesai lagi. Kematian seorang individu boleh menyebabkan ribuan yang lain terkorban dalam rangkaian dendam yang tidak putus-putus. Okey, jadi kita perang di sini ada nak bacanya perang Basus. Kita tak dengar. Tak buat asal lain zaman Nabi. Cuba tengok minum ayat dia, zaman dia. Sebab tu Quran tu, sebab tu bila Quran tu, dia sebenarnya nak menyelesaikan masalah. Bukan kata dia nak bagi teori, tidak. Baik, perang Basus, Harbul Basus adalah salah satu peperangan paling terkenal dan terpanjang dalam sejarah masyarakat Arab sebelum kedatangan. Peperangan ini dinamakan sempena seorang wanita yang bernama Al-Basus binti Munqidh. Segala-galanya bermula apabila seekor unta milik tetamu Al-Basus. Sebab Al-Basus ni dia orang elit dah golongan bangsawan. Tetamu dia mati, tiba-tiba unta milik tetamu itu dia dibunuh. Cerita dia unta tetamu dia telah memasuki kawasan larangan milik seorang ketua kabilah yang sangat berkuasa bernama Qulay bin Rabi'ah daripada kabilah Taghlib. Jadi Qulay yang terkenal dengan sifat sombongnya telah memanah unta tersebut sehingga membunuh. Jadi Al-Basus merasa terhina kerana dia telah gagal melindungi harta tetamunya, dan dia mula membakar semangat anak saudaranya Jassas bin Murrah dari kabilah Bakr untuk menuntut bela. Jassas yang terprovokasi dengan tangisan Al-Basus kemudian dia telah membunuh Qulay bin Rabi'ah. Waktu bunuh unta, ini bunuh ketua kabilah Qulay, bunuh kabilah. Pembunuhan ini merupakan satu kesilapan besar kerana Qulay bukan sekadar individu biasa, tapi dia seorang pemimpin besar kabilah besar. Baik, kabilah Taghlib iaitu pihak Qulay kemudian menuntut bela adik kepada Qulay, yang pernah bunuh tadi, iaitu seorang pahlawan dan penyair terkenal bernama Abu Layla Al-Muhalhal. Abu Layla Al-Muhalhal, dia telah mengisytiharkan perang pada kabilah Taghlib. Istilah apa? Bawa kihutus saya. Perang ini dikatakan berlalu selama 40 tahun. Kita tahun 494 hingga 534 Masih. Kedua-dua kabilah, yakni kabilah Bakr dan kabilah Taghlib, sebenarnya asalnya adik-beradik. Adik-beradik asal satu rumput, saudara asal. Perang ini akhirnya tamat setelah kedua-dua belah kabilah mengalami kemenangan yang terangsang.
nak hubungan perkahwinan atau ni, macam-macam urusan akhlak semua tertendang. Padahalnya asalnya satu rumput, satu keluarga. Mati selama masa. Mati sekali pun dia letih rumput kan, letih baru ni. Orang tak rasa baru dia tak tahu. Orang rasa baru nak tahu, dia nak tahu letih tak letih tengok bila berubah tadi. Letih kadang-kadang. Kelip nyawa semua. Baru ni buat atas dia. Letih kan? Baik. Cuba tengok, ribuan nyawa telah terkorban. Padahal mati, asal ni putus ekor. Harta benda musnah banyak. Kekuatan kedua-dua kabilah ni pemimpin utama mati kerana peperangan selama. Akhir sekali mereka berdamai kerana terpaksa. Hal ni pun kerana campur tangan pihak ketiga. Dalam kita ada tengok tu, kerajaan Al-Hira, bukan kabilah kerajaan Al-Hira, ni kerajaan terkendali. Kerajaan Al-Hira akhir sekali pasal sesam sana. Lepas ni kerajaan pasal campur tangan. Kalau tidak tersalah. Bila letih pun perang. Itulah dia. Bila turun ayat ni, jadi sebenarnya ni terbawa-bawa pada zaman Nabi jahilah. Sebab tu bila turun ayat ni tak ada. Orang-orang beriman, kalau berlaku apa-apa, itu kena rujuk pada hukum Allah Subhanahu. Kemudian analisis kaedah dalam kisah ada film ini kita bicara semula insya-Allah dalam sesi akhir. Jadi nota ni mestikan molek. Kita tak ustaz dalam sebab dia mesti kata kalau ustaz Ahmad je. Orang tulah lagi. Kalau keluar kata aku dilan, boleh nama molek, tinggal sidang. Tulis nama molek. Senang. InsyaAllah selamat. Jadi yang setakat. Ada apa-apa masalah itu nak tanya?